berjalan di celah bayang. Selamat petang, Assalamualaikum. Hari ini kita jumpa lagi dengan resipi terbaru orang Kelantan, kuzi ayam. Selepas kita tumbuh dia bersama bawang putih, kita gaulkan bahan-bahan tersebut bersama ayam. Gaul hingga sebat. Okey, seterusnya kita goreng ayam separuh masak. Okey, kemudiannya kita tumis bawang putih, halia dan juga rempah 4 sekawang. Bawang dah letak. Sekarang kita letak rempah, rempah kari, rempah kuzi dan juga serbuk cibi. Okey, tambahkan sedikit air dan kita masukkan pesnya, pes sos cili dan juga sos tomato. Apabila kuah dah jadi cantik, kita masukkan ayam yang kita goreng dahulu, dan kita gaul hingga rata. Kita masukkan 250 ml susu cair. Kita masukkan perisa, bawang goreng dan juga kismis. Alhamdulillah, inilah kejadiannya kuzi ayam Pantai Timur Kelantan. Alhamdulillah, inilah hasilnya siap kuzi ayam Kelantan. Enak dimakan bersama roti dan juga nasi. Kebiasaan masyarakat Kelantan biasanya makan dengan roti, dengan nasi atau jadikan minuman petang bersama roti canai dan roti jala. Selamat menonton. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga Allah merahmati anda semua. Terima kasih. Inilah kuzi ayam Pantai Timur.